Ni kalau pagi boleh memang kena juga. Tak apa, biar boleh hantar dia balik. Kau jangan pasal aku buang. Tak isap rokok, kau faham tak? Cakap. Saya tak nak balik rumah sebab ayah saya tahu saya isap rokok. Yo, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Aisap Hafiz. So guys, hari ni aku nak buat satu social experiment yang mana aku akan hire seorang talent budak kecil untuk pergi minta lighter dekat orang awam. Cikgu bang, ada lighter tak? Saya nak bakar rokok ni. So, kenapa aku buat video macam ni? Sebab aku nak tengok rakyat Malaysia ni prihatin tak sama ada dia bagi ataupun tak bagi dekat budak kecil ni. Aku tengok sekarang ramai sangat budak-budak kecil. So, ini menunjukkan sesuatu yang tidak baik pada negara kita. Itulah kenapa aku buat social experiment ni. Okay guys, so sebelum sambung video ni, make sure korang subscribe, like and share dulu video ni. And jangan lupa untuk komen sekali dekat bawah sebelum video ni mula. Let's go! So, kita ada Syamir dengan kita guys. What's up? Okay Syamir, aku nak tanya kau. Aku nak buat satu social experiment tau. Aku nak buat budak pergi minta lighter. So aku nak tengok sama ada rakyat Malaysia ni prihatin tak bila ada budak datang tiba macam pakai baju sekolah lepas tu minta lighter. Kau rasa macam mana? Aku rasa dia orang prihatin, dia akan bagi nasihat cakap dia akan budak. Lagi sekolah kan, budak tu kecil kan. So aku rasa dia akan advice baik-baik lah. Jadi kita tunggu dan lihat apa yang akan jadi. Okay guys, so sekarang kita dah sampai dekat Taman KLCC aku rasa. So sekarang apa yang kita nak buat, aku nak tunjuk kat korang kita ada tetamu undangan khas untuk hari ni. Yeah, kita ada adik Syazrul. Sila introduce sikit diri Syazrul. Nama saya Muhammad Syazrul Hashim Fakimi. Umur saya 10 tahun. Jadi dah bersedia dah untuk melakukan social eksperimen ni? Dah. Sekarang kita nak buat apa? Kita nak suruh adik Syazrul kita tukar baju sekolah supaya nampak macam budak sekolah. So let's go. Okay guys, so sekarang adik Syazwan kita dah bersedia. Dia dah pakai baju sekolah apa semua. Dia dah pakai earphone kat sini. Kau akan call dia, so dia akan dengar apa yang aku cakap. And apa orang cakap, aku akan dengar. So aku akan cakap dekat dia, so dia kena ikut je apa yang aku cakap. Jadi apa yang kita tunggu, marilah kita mulakan. Cikgu bang, ada lighter tak? Saya nak bakar rokok ni. Kenapa tak ada? Kenapa tak ada? Saya nampak abang isap rokok tadi kat tepi tu. Saya nampak abang isap rokok tadi. Mana ada rokok? Kenapa abang tak nak bagi saya lighter? Kenapa abang tak nak bagi saya lighter? Sebab sini tempatnya smoking. Plus, kita mana ada lighter? Kita ni tak baik. Tak ada, tadi saya nampak abang isap rokok tadi. Tadi saya nampak abang isap rokok tadi. Mana ada? Tu ada jalan dari sini je. Lepas tu dah rehat kat sini jatuh lagi. Sebab kaki kita dah sakit. Oh iya ke? Betul abang tak ada lighter? Oh iya ke? Betul ke abang tak ada lighter? Tak ada. Okey, tak apalah kalau macam tu. Okey, tak apalah kalau macam tu. Bang, ada rokok abang. Bang ada lighter tak? Saya nak bakar rokok ni. Boleh tak bang? Saya nak bakar rokok saya ni. Saya nak bakar rokok saya ni bang. Tak ada data. Adik kelas berapa? Ada rokok? Saya ponteng kelas tambahan ni. Tak boleh lah masih kecil. Saya baru berjinak-jinak ni bang dalam isap rokok ni. Saya baru berjinak-jinak ni bang isap rokok ni. Ya ke bang? Kalau saya nak bakar rokok saya sekejap pun tak boleh? Tak ada. Dia tak ada. Saya nak bakar rokok saya sekejap pun tak boleh? Tak boleh. Okeylah bang, tak apalah. Okeylah bang, tak apalah. Okey, tak apa. So far kita dah pergi kat dua orang. Dua orang tak bagi kat budak ni lighter. Kat adik Syazwan ni. Jom kita try. Next. Bang, ada lighter tak? Saya nak bakar rokok ni. Saya isap rokok daripada saya umur 1 tahun. Saya isap rokok dari umur saya 1 tahun. No smoke. No good. Kenapa no good? Abang isap rokok boleh? Kenapa no good? Abang isap rokok boleh? Saya ada satu je. Saya nak pinjam je. I just want to borrow. Saya nak pinjam ni. Bang, minta maaf kacau bang. Ada lighter tak? Bang, tak berkaca kau. Ada lighter tak? Lighter? Buat apa? Saya nak bakar rokok ni. Awak kecil lagi ni. Tapi saya dah isap rokok daripada umur saya 1 tahun bang.
Kat mana beli ni? Tapi saya dah isap rokok dah 1 tahun lagi bang. 1 tahun merepek ya kawan lah. Buang rokok tu. Sampah tu buang. Ni bakar ni bang. Saya bukti kelas tambahan bang. Dalam poket ada dia. Pergi buang. Saya pun tinggal tambahan bang. Pergi buang. Buang sekarang. Dalam poket ada. Kau jangan pasal aku buang. Okey, cakap dia bang, kita tengah buat kerja eksperimen bang. Bang, kita tengah buat kerja eksperimen. Tengok kamera kat sana. Guys, tadi kita orang dah buat dekat Taman KLCC. Malangnya kita orang kena keluar daripada tempat tu sebab ada polis bantuan cakap yang tak boleh rekod dekat sini. So kita tak boleh nak rekod. So kita dapat rekod dalam 3-4 shot je. Sekarang kita akan pergi ke tempat lain, Dataran Merdeka, untuk shoot ke sana. So jom pergi ke Dataran Merdeka terus. Bang, ada lighter tak? Saya nak bakar rokok ni. Tak ada. Oi. Isap rokok. Kecil-kecil dah isap rokok ah. Bagi 5 sebab. Kenapa? Kenapa isap rokok? Acik tak isap rokok je. Yang pertama kawan ajar. Lagi? Yang kedua? Yang kedua sebab rokok ni best. Yang ketiga? Yang ketiga sebab rokok ni style. Isap keluar asap. Yang keempat? Yang keempat tu banyak sangat tu bang. Lagi alasan dia. Yang keempat ni. Yang keempat ni keburukan dia. Tahu bang, saya nak pergi lighter je bang. Sekejap lah abang nak cakap ni. Yang keempat ni keburukan dia. Adik tahu tak? Apa dia? Merosakkan organ dalam. Kalau umur adik ni tak sesuai untuk merokok. Faham? Adik umur apa? 10 tahun. 10 tahun. Tengok anak acik berapa tahun ni. Ni rokok apa ni? Dahil. Tapi kawan-kawan saya isap rokok elok. Yalah, jangan ikut kawan. Adik macam ni. Kalau kawan adik tu makan tai, adik nak makan tai tak? Nak makan tai? Nak. Tak nak. Tak isap rokok tak boleh tak? Ya tak apalah bang. Ha? Okey tak apa bang. Tak apalah, jangan isap rokok. Bang, ada lighter bang. Saya nak bakar rokok ni. Kecil-kecil yang isap rokok ni sekolah lagi dia ni. Kau jawab apa? Yes. Ha? Pipe. Orang dewasa pun tak isap rokok. Apa isap rokok dia ni? Kau buang tu rokok tu. Bahaya. Kau kena tangkap ni dengan polis. Nanya kau. Kau pakai baju sekolah. Kau isap rokok. Kau fikir ni. Orang tua ni tak isap rokok tak? Kau minta kawan lain. Hei, apa kau Masih tak ada lighter. tak isap rokok kau faham tak? Kau cakap. Kau cari rokok kau lain. Hei, kau ni apa kau nak jadi kau ni? Baru je jam 4. Nak belajar isap rokok orang bang. Sebenarnya kita tengah buat kerja eksperimen. Kita ada kamera kat situ. Kita ada kamera kat situ. So guys, kalau korang nak tahu siapa yang sponsor aku untuk video kali ini, yang sponsor aku untuk video kali ini adalah Aesop branded clothing guys. And sekarang ni aku dapat satu produk daripada Aesop brand. So sekarang aku nak buka dulu. Jom kita try buka. Dia punya packaging memang sangat cantik. Kalau korang beli online, dia akan sampai macam ni. Korang tengok, dia dah letak satu layer, dia letak lagi satu layer. Wow. So sekarang aku dah dapat packaging dia apa semua, memang solid and nice gila. So sekarang ni yang ada dengan aku White Mamba punya t-shirt. Kalau korang nampak White Mamba t-shirt ni memang sangat cantik. Cara dia sulap dengan logo Aesop ni. And guys, yang paling penting dia punya slogan tu korang tengok. You are being watched, act cool. Maksudnya korang sedang diperhatikan, so macam buat cool and relax. And kalau korang nak tahu produk White Mamba t-shirt ni ada 1000 helai saja. Maksudnya produk ni adalah limited edition. So kalau korang nak beli produk Aesop brand ni, korang boleh tekan je link dekat bawah ni sebab akan ada staff dorang yang akan layan A to Z. Dan kalau kau nak dapatkan brand Aesop branded, kau boleh pergi kat www.aesop.com.my. Kalau kau nak dapatkan 5% promo code, korang boleh gunakan promo code aku Aesop Hafiz untuk korang dapatkan 5% daripada apa saja barangan Aesop. So apa tunggu lagi? Pergi dapatkan sekarang. Assalamualaikum bang. Salam. Ada lighter tak? Saya nak bakar rokok ni. Mana ada lighter? Nak lighter, isap rokok. Tak no. Oh ya betul. Yang tu bapak dia punya. Kotak kan? Okey. Oi, beli kat mana ni? Siapa bagi kau rokok? Ni bapak saya punya. Bapak kau punya mana bapak kau? Saya rembak bapak saya punya. Yang rembat bapak kau punya apa? Tadi ni saya ada kelang tambahan. Ya, Saya kau- ponteng kelang tambahan. Kau ada kelang tambahan, kenapa kau ponteng? Sebab saya nak isap rokok. Kalau nak Tu. Dah tu. Mana tu? Minta lighter. Bang, ada lighter tak? Saya nak bakar rokok ni. Betul. Itu dah betul. 10 tahun. 10 tahun. Bang, ada lighter tak? Saya nak bakar rokok. Ada lighter tak? Saya nak bakar rokok. Bakar rokok.
Ada sokok lah. Dek. Jangan dek. Boleh. Mana? Kenapa bang? Saya tak boleh sokok. Siapa isap rokok? Ha? Kau isap rokok dek? Awak isap rokok? Astagfirullah. Saya dah 2 hari sokok. Ha? Saya dah 2 hari sokok. Siapa aja? Nanti. Saya ikut kawan saya. Jangan ikut. Baik ikut kawan-kawan tu bodoh. Engkau baik buat kerja belajar baik-baik. Kau tak. Tapi abang yang sokok boleh pula. Abang dah kahwin dah? Dah ada anak dah? Abang tu risau 10 tahun memang macam tu jadi. Tak. Kau isap rokok dia ada tanda-tanda dia. Kau tengok mulut dia. Kau tengok tangan dia. Tapi betul lah dia isap. Nak lagi isap tidak. Tak. Lagi satu. Kau tengok bibir dia. Mana ada kesal rokok? Tak boleh tu. Tak ada ke bang? Saya nak bakar rokok saya. Yelah. Kalau dah tak ada lighter tak macam mana? Abang tak isap rokok ke? Ada rokok ada je. Kalau abang ada lighter, abang nak bagi saya lighter tak? Mana ayah? Ha, ayah tak ada, saya lari pada ayah saya. Ha? Saya lari pada ayah saya. Awak pakai baju sekolah ni? Ha, saya baru balik dari kelas tambahan. Saya tak nak balik rumah sebab ayah saya tahu saya isap rokok. Itulah sebab ayah awak tak bagi. Umur berapa umur? 2 tahun. 2 tahun. Sekolah dah jam berapa? 4. Dah jam 4. Kenapa lari dari rumah? Sebab saya rembat rokok ayah saya. Lepas tu ayah awak bantai awak lah. Sekarang ni abang ada tak lighter? Tak ada. Saya nak pinjam ni. Kalau ada pun tak bagi kat kau. Ada lah. Berisap sekarang. Semua ni berisap. Kau ni. Kenapa abang tak nak bagi saya? Banyak tanya lah dia. Nanti pun boleh Tak ke? ada lah. Sekarang ni kan. Nanti pun boleh ke? Sekarang ni kalau pagi polis memang kena juga. Tak apa, biar polis hantar dia balik. Budak-budak macam ni. Janganlah bang. Budak-budak macam ni kena ajar. Okey, kalau macam tu kalau saya nak pinjam duit abang beli lighter kejap boleh tak? Kalau cikgu pun nampak, kau isap rokok, apa cikgu buat? Cikgu saya dah tahu abang. Takkan cikgu tahu. Saya banyak kali ada nak kena buang sekolah. Ya. Sebab kawan saya ajar. Lagipun ni bukan rokok saya bang. Tak, kita kau isap. Saya curi bapak saya punya. Itu rokok mana dapat tu? Tak, saya rembat ayah saya punya. Baik abang bagi adik duit daripada bagi ni tau. Tapi saya nak isap rokok. Okey, nanti acik bagi sak rokok. Tapi berapa nombor telefon ayah dulu? Saya tak ingat. Ha? Saya tak ingat. Itu sekarang pakai telefon? Kenapa makcik nak call ayah saya? Suruh ambil awak lah. Nanti colek orang awak lah. Kalau makcik call ayah saya, nanti saya kena pukul ayah saya. Ya iya, tak ada dia pukul awak sekarang ni. Takut ayah awak. Ayah awak nanti cari awak. Nek, keluarkan telefon je. Ha? Keluarkan telefon. Apa? Keluarkan telefon. Telefon nombor paket keluarkan. Janganlah bang. Bukan nak telefon bapak kau, keluarkan dia dulu. Tak boleh bang. Pakcik saya tak kasih sebab ni handphone pakcik saya. Pakcik kau tengah cakap dengan kau. Mana ada bang. Kalau tak, macam mana tiba-tiba keluar nama pakcik kau? Mana ada. Dah tak ada pakcik pula. Pakcik nak telefon. Saya baru 2 hari isap rokok bang. Tu pun kawan saya ajar. Abang tengok macam ada lighter makan rokok. Tu, abang. Ni bagus. Okeylah bang, tak apalah. Boleh tak makcik call ayah saya? Boleh. Suruh ayah saya tak payah pukul saya. Suruh mak ayah awak jangan pukul awak. Ha. Boleh. Sini nak isap rokok. Naik. Bagi nombor. Sini naik. Sini. Ada nombor telefon? Boleh tak akak cakap dengan ayah saya? Boleh. Jangan pukul awak cakap macam tu. Ha. Berapa nombor telefon? Nah. Ini nombor telefon ayah. Ha. Ada tempat. Tak apa, cakap je. Sekarang dah Cakap confirm? je elok. Ha. Hello? Bang, anak abang ni ada dekat sini bang. Hoi abang ni.
Kenapa abang tak bagi budak kecil isap rokok? Oh, sebab yelah dia kecil lagi kan. Lepas tu benda tu pun terlarang. Lagipun abang pun tak isap rokok. Boleh nak isap rokok. Umur 18 tahun ke atas baru boleh isap rokok. Lagipun dia pun umur 10 tahun. Pakaian sekolah tak elok lah daripada pandangan masyarakat. Kita patutnya bendung lah. Ada kata kalau kita nampak jangan kita galakkan. Kalau boleh nasihat. Ibu bapa tu harus main peranan lah. Pantau anak-anak dengan siapa dia berkawan. Lepas tu tengoklah pelajaran dia ke apa ke. Sekali imbas lah. Jangan petikkan kerja semata-mata. Jangan kerja dunia. Dunia ni hanya sementara saja. Yo guys, so korang dah nampak apa yang terjadi dekat video aku. Aku nak bagi tahu korang satu benda. Tahun demi tahun kerajaan Malaysia dah buat satu stati yang menunjukkan bahawa kematian disebabkan rokok semakin banyak. Itulah tujuan aku kenapa aku buat video-video macam ni, sebab aku nak bagi pengajaran kepada orang luar sana and kepada budak-budak yang tengok video aku, sebab banyakkannya audiens aku adalah budak-budak. Pada smokers tak ada benefit pun kau isap rokok. Aku tahu untuk berhenti ni bukan satu benda yang senang. At least jaga diri korang, jaga paru-paru korang and set limit untuk korang isap rokok. Aku harap one day korang semua akan berhenti. So yeah guys, itu saja video aku untuk minggu ni. And kalau kau suka video aku, jangan lupa like, subscribe and share video aku. And jangan lupa komen kat bawah ni kenapa korang suka video aku. Aku rasa tu je. I see you guys in the next video. So yeah.